Farah dan Sarah adalah dua kembar seiras. Farah merupakan seorang pelajar yang menuntut ilmu di United Kingdom, manakala Sarah kini menjadi isteri kepada Lokman Hafizi dan dikurniakan seorang cahaya mata bernama Zarin. Namun alam perkahwinan mereka tak panjang apabila Sarah pergi buat selamanya. Konflik bermula apabila Farah menerima amanat terakhir dari Sarah. Sarah berkata, jika umurnya tak panjang, dia mahu Farah jagakan anaknya. Dia tahu hanya Farah saja yang mampu menyayangi anaknya seperti darah dagingnya sendiri. Selain itu, Sarah minta pada Farah supaya kahwin dengan Lokman. Permintaan itu terlalu berat buat Farah. Tapi dalam masa yang sama, Farah sudah mula jatuh cinta dengannya. Aturan orang tua masing-masing untuk satukan Farah dengan Lokman adalah langkah kanan buat Farah, tetapi tidak pada Lokman. Lokman pada awalnya berat hati untuk bina perkahwinan lagi dengan Farah, tapi akhirnya dia terima juga, walaupun bukan atas dasar cinta. Dia tahu Farah dan Sarah adalah dua perwatakan yang berbeza, yang mustahil untuk dia jatuh hati dengan Farah. Happy birthday to us. Birthday? Bila? Hari ni ke? Yelah, hari ni lah gila. You want to push? Push. Anak kita. Mama sayang Ain. Okay, dah. Okay. Awak kena kuat je sayang. Assalamualaikum Cik Lokman. Waalaikumsalam. Salam takziah, saya minta maaf. Sarah tak dapat diselamatkan. Salam takziah. Sekali lagi. Sarah? Saya Farah. Abang dukung mantai kat ke? Bila Farah balik sini? Dah seminggu dah. Masa abang kahwin dengan Sarah dulu, arwah pun tak ada perasaan terhadap abang. Apa bezanya dengan sekarang? Yang menjadi penghalang kebahagiaan rumah tangga mereka adalah wanita bernama Maira. Maira cintakan Lokman, tapi dia tahu semua itu mustahil untuk dia memiliki lelaki itu. Dia sangat kecewa di saat Lokman melafaz akad nikah. Dia berlari keluar dari masjid untuk melepaskan semua kesedihan yang ada. Maira rasa menyesal kerana tinggalkan Lokman dulu. Rakan baik Farah, iaitu Nazim dan Liza, melihat langkah kepergian Maira. Bukan setakat Maira, tapi Nazim juga agak terkilan dia tidak dapat miliki Farah, kerana dia juga insan yang cinta dalam hati. Namun dia cuba terima hakikat. Kemudian, Maira jalin hubungan dengan lelaki bernama Johan, insan yang menyelamatkan nyawanya setelah Maira terlibat dalam kemalangan. Kau okey? Kau okey? Kenapa? Nas, aku ni bukannya baru kenal kau semalam tau. 2 kali kau kecewakan aku, Lokman. Kau buat aku ni macam sampah, tu tak sampah! Hei, buat apa tu? Harap-harap macam tu lah. Jangan nanti manis kat depan je. Jaga Farah tu baik-baik. Jangan sia-siakan pengorbanan dia. Ain. Cik, okey tak cik? Pada awal perkahwinan Farah dan Lokman, hanya sandiwara dan lakonan di depan orang terdekat. Tapi hakikatnya, hubungan mereka belum diiktiraf lagi sebagai rumah tangga yang bahagia. Ditambah pula, bila Lokman dapat tahu Farah dan Nazim sering berhubung, lagilah dia bertambah bengang. Sejak itu, Lokman kerap beremosi dan panas hati. Dia selalu cari salah Farah. Walau apapun berlaku, keluarga Lokman selalu menyebelahi Farah. Mereka tahu Farah adalah pengganti Sarah yang terbaik, boleh membimbing Lokman dengan lebih baik. Lokman cuba untuk berbaik semula dengan isterinya kerana dia fikir dirinya agak melampau untuk menuduh sesuatu. Faktor nasihat keluarga juga, Lokman ambil keputusan untuk berdamai. Di saat inilah dia mula jatuh cinta. Tapi itu hanya seketika saja.
Setelah Nazim, kini rakan sepejabat Farah pula iaitu Anas yang buatkan Lokman cemburu tak bertempat. Dia selalu membandingkan Farah dengan arwah Sarah. Dia berkata, Sarah tak pernah curang dengannya. Dia menghilang macam tu je. Aku ni risau kalau ada apa-apa jadi dekat dia. Aku sendiri pun tak faham sebenarnya. Aku cuba untuk terima dia macam isteri aku. Tapi tak boleh, rasa janggal sangat. Sebab aku pandang dia tu macam adik ipar aku je. Kau dah terima dia sebagai isteri ke sebab kau nak suruh si Farah tu ambil tanggungjawab jaga si Zarin? Dan kamu jangan abaikan Ain dengan Farah. Man tahu macam mana nak urus family Man. Walau apa pun alasannya, kita sebagai anak kena hormat orang tua. Farah nak ajar abang sekarang. Farah tahu tak? Lawan cakap suami tu dosa besar. Syurga Farah di bawah tapak kaki abang je lah. Farah minta maaf kalau Farah sakitkan hati abang. Kenapa cepat sangat nak pindah? Jaga Luqman baik-baik tu. Assalamualaikum. Kirim salam Papa. InsyaAllah. Kan Ain seorang ni pun awak tak mampu nak jaga. Tapi dari semalam, kepala Farah pening. Farah kerja kat rumah je pun. Nak pening apa? Maaf. Nanti Farah hantarin. Cepat sikit makan. Nanti lambat pergi sekolah. Apa tunggu kat luar Awak buat apa ni? Farah kan isteri abang. Apa masalah abang? Kita dah buat perjanjian pada malam pertama kita. Dah lupa ke? Abang takkan sentuh Farah sebab abang tak cintakan Farah. Kalau macam ni lebih baik abang lepaskan Farah je. Dasar suami dayus. Farah! Farah! Farah, tolong jangan gerak, please. Farah! Maybe ini satu ujian untuk kau. And aku yakin sangat, Farah. Kau boleh, kau kuat. Kau kena relax, kau kena tenang, kau kena sabar. Dia ambil rumah siapa ni? Farah, abang ni dah cuba untuk sayang Farah. Faham Farah, bagi peluang dekat Farah. Ini yang Farah balas. Ini siapa? Bukan setakat abang dengan Ain yang terabai. Farah ni rambang mata. Sekarang dia daripada pasang lain pula. Sarah tak pernah curang dengan abang. Tak pernah nak sakitkan hati abang. Dia seorang yang taat, yang setia, yang hormat dengan abang. Bukan macam Farah. Johan menggunakan Maira untuk membalas dendam terhadap Lokman Hafizi, pemilik Ansara Global Serian Berhad, sebuah syarikat yang selalu caras projek-projek besar yang ada di sekitar Kuala Lumpur. Johan tergugat dengan beliau dan selalu gagal dalam menjalankan proses syarikat. Kiranya, Ansara Global merupakan penghalang untuk syarikat Johan terus maju ke depan. Oleh itu, bila Johan dapat tahu Maira kenal dengan Lokman, dia teruskan rancangan jahatnya. Pada mulanya, dia mahu Maira dapatkan duit dari Lokman sebanyak RM50,000 dengan alasan kakak Maira mahu jalankan bisnes catering. Lepas itu, songlak di syarikat serta duit rakan bisnes secara senyap-senyap, sehinggakan Lokman ditahan pihak polis kerana dituduh pecah amanah. Lokman telah dianiaya. Lokman telah pun dibebaskan atas jaminan polis yang dibuat oleh adiknya, Zulkarnain. Lepas itu, Lokman dikejutkan dengan kepergian maknya. Dia tahu semuanya berpunca darinya. Kadar dah kadar, janganlah dipersoalkan. Kenapa Maira setuju untuk ikuti plan Johan? Ini semuanya antara dendam kerana cinta tak berbalas dari Lokman. Maira juga telah terpengaruh dengan kata-kata Johan supaya jatuhkan Lokman. Maira tidak tahu lagi bahawa Johan kaki perempuan, hutang sana sini. Dan sebenarnya Johan sangat kenal dengan Lokman Hafizi. Bila dia dapat tahu, dia kecewa lagi. Kerana lelaki yang dia jatuh cinta selalu bermasalah dan tak setia dengannya. Ditambah lagi, dirinya telah dipergunakan dan telah ditipu. Maka matlamat Johan telah pun tercapai dan dia pun meninggalkan Maira. Luqman Hafizi bin Lutfi. Kau tahu tak dah berapa banyak modal aku laburkan untuk dapatkan projek tu? Aku tahu. Siapa yang hebat sangat tu dalam projek aku ni? Aksara Global Kreatif Serian Berhad. Kali ni, Aku tak boleh tolong kau. Aku akan pastikan kau kecundang kali ni.
I dah tolong you. You kena tolong I. I perlukan duit, Mira. Please lah. Ya, I tahulah. Nanti I bagilah. Saya... Johan ni neighbour I. Kita orang satu blok. Sayang. Ini gosip terhangat di pasaran. Cuma dia nak sakit hati aku kan? Jalan laju-laju nak ke mana bro? Santai-santai bro. Aku bayarlah masa sebulan, aku settle semua. Bagi aku peluang. Janganlah buat hal kat sini. Nanti viral nanti. Tapi kan I minta 50k. Ni pendahuluan. Kita kan kawan. Kita dah lama kenal. Kawan je. Nah, Ni berapa ni? 10k. You janji 50. Sanggup buat semua ni untuk I. So you memang tak nak kahwin dengan I lah. I kan dah kahwin. Janji ditepati. Ada pun. Tak cukup lagi ni. Itu je aku ada. Kau ingat aku ni apa? Ha? Selagi tak cukup, lagi tu kita orang akan cari kau. Kau kena ingat tau. Kau jangan main-main dengan kita orang. Kau dah buat tak apa yang aku suruh? Make sure kerja kau clean Cepatlah keluar. You pergi mana? I call you tak angkat, I message tak reply. Pergi kereta I, nanti I datang, okey? Okay, sayang. Miss you. Bahagian I mana? Bahagian? Bahagian apa? I kenal ex-boyfriend merangkap bos you. Si Lokman. I dapat duit balik. You dapat balas dendam kan? I nak enjoy my life dengan new girlfriend. Bye-bye. Johan! Aku akan pasti kau terima balasan dia. Tapi kalau aku masuk penjara juga macam mana? Aku tak tahu. Semua transaksi pengeluaran daripada PC awak. Kami polis, kami terpaksa tahan Cik Lokman Hafizi atas kes pecah amanah. Lokman Hafizi, anda dibebaskan. Kubur siapa ni, Nain? Mama, Man. Maafkan Man, Ma. Sabar, Man. Kena tahan polis sebab pecah amanah. Zila. Farah masih boleh bersabar dengan tuduhan suaminya. Tapi bila Farah dapat melihat depan matanya sendiri, suaminya dan Maira di dalam rumah bersama, hatinya terluka sangat. Dia fikir, sampai bila pun dia tidak boleh menggantikan Sarah. Salah faham yang terjadi buatkan Maira senyum lebar kerana peluang dia untuk dapatkan Lokman semakin cerah. Farah sudah ambil keputusan untuk menyambung master. Dia juga sedang berbincang dengan kedua orang tuanya untuk menyambung pelajaran di UK. Ditambah pula Farah merahsiakan kehamilannya pada semua orang, kecuali ibunya Zahela dan kedua-dua rakan baiknya. Kemudian hari, suaminya pula yang tahu, iaitu Mazuki. Mazuki persoalkan kenapa dirahsiakan tentang kehamilan Farah. Zahela minta maaf dan itu permintaan dari Farah sendiri. Farah tahu jika ayahnya tahu tentang kehamilannya, pasti Mazuki tak izinkan dia menyambung master di luar negara. Apabila giliran Lokman mengetahui tentang kehamilan Farah, dia terus pergi ke UK untuk menjemput isterinya pulang. Tapi malangnya, Farah telah keguguran kerana dia terjatuh berpunca dari Lokman sendiri. Farah terus balik ke Malaysia untuk proses berpantang yang dijaga ibunya. Nampaknya, berkali ganda Farah marahkan Lokman di atas apa yang jadi. Farah mendesak Liza untuk cari jalan supaya dia dapat kembali semula belajar di UK. Lokman cuba bujuk Farah dengan menyokong isterinya untuk sambung pelajaran. Dia minta pada Farah supaya dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu. Abang perempuan ni buat apa kat rumah kita? Kebetulan selama ni rumah ni jadi sarang maksiat abang. Sejak bila? Sejak arwah sampai hey! Jaga mulut Farah. Sampai hati abang. Datang sana. Kenapa? Kau nak kahwin dengan Mina Saleh ke? Ha? By the way, congrats tau. Sebab kau dapat sambung master. Dia tu memang tak pandai simpan rahsia. Aku belum cakap dengan... Kalau kau balik rumah aku supaya senang kau nak curang belakang aku. Arwah Sarah, isteri kesayangan aku tu tak pernah nak buat hal lah belakang aku. Kau tahu tak?
Kau ni tak sama langsung macam Sarah. Hei, Lokman! Dah lama bersabar dengan kau. Farah ni isteri kau. Amanah engkau. Mira, isteri tak ada dekat rumah ni. Baik keluar. Mira, please Mira. Abang tak pernah berubah. Tak habis-habis nak sakitkan hati Farah. Farah, abang boleh explain dekat Farah. Farah, abang minta maaf Farah. Kau ingat tak kita orang pernah bagi tahu kau yang kita orang apply untuk Manchester sama master. And dah approve. Yep. Now we are waiting for you. Ya. Jomlah. Tahniah ya Puan. Puan hamil ni. Tahniah Puan, Puan bakal jadi ibu. Hari ni hari kelahiran kita. Sebab tarikh ni aku rindu sangat dengan kau. Berani you resign macam tu je Saya resign. Tu yang Cik Dahlia nak kan? Resign? Jangan tinggalkan abang. Farah fikir lain. Kesianlah kan abang. Tanya abang. Abang berjaya bangkitkan rasa benci Farah pada abang. Cepatnya Lisa. Assalamualaikum sayang. Abang buat apa kat sini? Abang rindukan Farah. Tapi sekurang-kurangnya fikirkan tentang Ain. Tentang anak dalam kandungan tu. Abang tak pernah ada niat pun nak lukakan Farah, kecewakan Farah sejak kita kahwin lagi. Abang keliru dengan diri abang sendiri. Abang datang sini sebab anak ni kan? Bukan sebab Farah. Abang datang sebab Farah. Farah, dengarlah abang dulu. Farah! 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 Abang ni duduk mana? Allah. Sebab kau, anak aku mati. Sebab kau, kakak aku mati. Semua ni sebab kau. Apa yang kamu cakap ni? Mak dengan Abah tak pernah ajar kamu bercakap dengan orang macam ni. Keluar. Wah. Okay, Farah akan ikut abang ni. Pergi jumpa doktor. Tapi dengan satu syarat. Ceraikan Farah. Maira akhirnya mengaku dengan Lokman dan Budi bahawa dia yang merancang mencuri duit syarikat. Maira tak peduli pun dengan ugutan Johan untuk sebarkan video lucahnya jika perkara ini terbongkar. Setelah Johan dapat tahu Maira buka mulut, dia merancang untuk bunuh Maira. Maka kes langgar lari telah pun terjadi. Muju Maira dapat diselamatkan dan Johan pun telah dibekas polis atas kerjasama orang awam. Nazim bersemuka dengan Lokman. Dia menceritakan sedikit tentang akrabnya dia dengan Farah dan arwah Sarah. Yang paling menusuk hati Lokman, Nazim ada berkata, jika Lokman tak mampu jaga Farah, dia sendiri boleh tolong jagakannya. Lokman pun beredar sebelum dia hilang sabar. 2 minggu kemudian, Farah dan Nazim telah kembali ke UK. Misi terakhir Lokman untuk cuba dapatkan kembali hati Farah. Mereka berdua pun berbincang secara baik dari hati ke hati. Masing-masing pun ada salah silapnya. Detik ini, Farah beritahu perkara sebenar pada Lokman tentang hajat terakhir arwah Sarah. Lokman persoalkan, kenapa Farah tak beritahu tentang perkara ini? Jika tidak, rumah tangga yang dibina akan aman bahagia. Menurut Farah, dia belum bersedia. Dia juga beritahu, dia kahwin dengan Lokman bukan sekadar atas amanat arwah Sarah. Tapi sejak itu, sememangnya dia jatuh cinta dengan Lokman. Lokman minta pada Farah supaya kembali hidup dengannya. Ciuman tangan adalah penanda cinta mereka bersatu kembali. Sarah, Farah, mana mainan tadi? Kenapa sampai jadi macam ni, ya? Suruh jaga barang ni bersusah ke?